Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan macam mana nak download waktu solat 2026. Okay, mudah je. Klik pada logo Kaabah, guna mouse keyboard yang dibekalkan tu. Klik pada logo Kaabah. Kemudian cari kemaskini tahunan waktu solat. Klik kemaskini waktu solat. Dia akan beritahu sini waktu solat 2026 belum dikemaskini. Sila semak semula 8 hari bulan 12. Tapi sebenarnya sekarang 1 bulan 12 waktu solat dah tersedia lah. Mana JAKIM dah sediakan. So siapa yang dapat maklumat awal ni dah boleh download lah. Klik pada waktu solat. Kemudian tekan muat turun. Okay, muat turun waktu solat tahun 2026 download. Ni dia dah siap berjaya. Tapi pastikan ada internet dululah. Mana connect ke internet guna wifi ataupun phone hotspot pun boleh. So, bila dah berjaya waktu solat selesai di muat turun, klik kemaskini untuk meneruskan prosesnya. Tekan kemaskini. Okey, kemaskini waktu solat, yes. Ini tahun 2026. So kita akan download, kemudian kita akan kemaskini untuk tahun 2026 lah. So kemaskini waktu solat tamat. So kalau nak semak, mudah je tekan papa pula. Tekan papa, kita tukar tahun ni kepada tahun 2026. So kita akan nampak data untuk 2026 pun dah ada lah. So bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4, 6, 7. Ni bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11 dengan bulan 12 sekali. Sudah siap untuk sampai 31 bulan 12 tahun 2026. So mudah je. So maknanya tahun depan dah tak perlu download lagi lah. Kalau tak download, nanti tahun depan waktu solat atas ni semua akan jadi kosong lah. Nanti 1 Januari baru nak download pun boleh. Tapi nanti 1 Januari dah akan jadi kosong. So kalau download awal nanti 1 Januari semua dah jadi okey lah. Untuk setahun. Macam takwim ni kita dah ada data lama dah. Takwim tahun 2026 telah dikemaskini. So kalau takwim pun belum buat lagi. Sama juga tahun 2026 tekan muat turun kemaskini macam tu. So ada 2 button ni pun dah cukup dah. Papa ni untuk semak sama ada ataupun tak lah. Macam ni kalau kita tukar tahun 2026. Lepas tu kita dah boleh nampak dah data untuk takwim 2026 lah. So maknanya waktu solat dengan takwim untuk tahun 2026 tu telah tersedia ada. Boleh download dan kemaskini. Okay, sekian. Terima kasih.